dijangka. Sebelum ni kita jangkakan emas boleh mencecah 500 segram. Tapi memandangkan apa yang sedang berlaku sekarang, fenomena yang sedang berlaku sekarang, insya-Allah harga emas boleh mencecah RM600 per gram, 700 ke RM700, 600 ke RM700 per gram. Jadi nasihat secara personal, belilah emas, simpanlah emas, kumpullah emas. Okay? Emas tidak akan menyebabkan kita susah, sebaliknya emas akan membantu keuangan kita untuk lebih kukuh. Attitude tunggu. Tunggu dan lihat. Kan, bila attitude tunggu dan lihat, bila dia tengok dengan apa ni, berlakunya apa ni, bila Trump umumkan tentang tarif tu kan, so masa tu dia jadi macam aku tak boleh duduk dah ni, aku tak boleh tunggu dah ni, aku nak beli dah ni. Sebab harga emas tu kalau kita tengok tahun ni, kenaikan dia tu awal tahun sampai sekarang rasa kenaikan tu lebih daripada RM50 per gram. Kan, maksudnya benda tu macam pelik lah, perkara yang tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi masyarakat tengok benda ni, dia dah kata kat diri dia tak boleh nak tunggu dan lihat, dia terus kena buat satu kejutan, iaitu panic buyingnya. Aku kena beli, kalau aku tak beli dah ni, nak beli bila lagi ni, sebab terlalu tinggi kenaikannya. Dan yang paling best, kalau siapa beli 2 bulan, 3 bulan sebelum tu, dia dah untung dah, confirm boleh untung. Kan? Jadi kat situ mungkin ada kawan-kawan, kenalan yang kata, aku dah beli ni, untung dah ni, sebulan duduk untung. Kat situ dah memberi satu impact yang sangat positif kepada masyarakat untuk membuat pembelian emas tu secara besar-besaran. Sebab tu kalau tengok hari ni mana-mana platform emas di Malaysia, Alhamdulillah, satu fenomena yang sangat luar biasa, belian yang sangat drastik. Kalau kita tengok kan, apa stok kita sendiri pun dia paling masuk memang stok kita habis. Sold out kan. Kita terpaksa top up kilang pun jadi panik lah juga. Kalau customer panic buying, kilang pun panik untuk produce lah kan. Sebab platform kat Malaysia ni, kalau kita tengok platform emas kat Malaysia, ada lebih kurang 5-6 platform yang besar yang memang sediakan produk yang bagus-bagus lah, Alhamdulillah. So disebabkan peningkatan harga emas tu, ramai kau yang jual emas ni tanya? Ya, dia ada dua. Satu panic buying, satu panic selling. Okay, mungkin yang nak menjual emas tu, dia tunggu kenaikan yang sesuai dengan harga yang dia pernah. Jadi bila naik terlalu drastik ni, maksudnya dia orang akan menjual, berpusu-pusu jual lah, sebab nak menikmati margin keuntungan yang tinggi tu. Jadi macam kamu dia bayar masuk kita ada pembeli emas terbaik Malaysia. Jadi Alhamdulillah, sambutan jualan ataupun kita sebut belian balik emas tu sangat luar biasa. Dan pada masa yang sama, panic buying pun berlaku dengan kita. Jadi stok kita pun sold out.